Kita buka tu tengok tikus tinggal kepala dengan tulang lah. Seekor 2 ekor. Tapi habis buang. Cebok lah atau ke Thailand. Jadi Emo pun tak makan putih. Hilang nikmat dunia. Jadi fobia. Dunia. Masih lagi nano kata. Ya, masih nano lagi, dia tak sekolah lagi. Kak Jak tu begitu juga. Ya. Kak Jak. Biarlah naik taraf hari ni. Jadi orang lain sebuah kampung tak ada pergi sekolah dengan basikal. Tok Mok naik basikal. Tapi naik basikal dulu banyak tolak. Pasal pasir debu. Naik turun. Kadang-kadang basikal naik kita naik basikal. Nak boleh pergi sekolah jauh 5 km. 5 km dari rumah ke sekolah. Lepas tu dia berniaga, kita ni alhamdulillah lah. Baju raya yang apa. Tapi Tok Ki very disciplined father. Dia very disciplined. Begitu juga Cik Tawan ni business woman. Dia ni berniaga pergi Singapura. Buat balik kain apa, dia berniaga di kedai Pekansari. Dia bawa berniaga Pekansari. Dan dia ni seorang yang disiplin. Bangun pagi awal-awal. Pas sembahyang subuh, dia sikat rambut dia. Dia ikat mulai, dia ada apa tanduk tu, cocok. Tangguh dia dulu ni daripada tanduk lembu tu nipis dia buat tu kan. Dia ukir tu. Dan dia pakai ni kemas ni, semua ala-ala, semua ni loket besar ni. Konsan. Very discipline. Dan dia juga kena itik tempat tu kan jaga. Ayah Nduk dia tak tahu, dia ingat tak ni 2 orang ni. Jadi bila itik lebih kurang 2-3 belah ekor, tiap-tiap hari telur 5 biji, 6 biji, dia buat buah uju. Tak mau juga tukar kepuk buat uju. Tapi hak 2 orang ni tak tahulah ni. Hak tengah nano kata. Yang masa tu yang batu Tok Mok ialah Cik Nah, arwah. Cik Nah. Jadi bila tu dia buat wahulu, dia pergi jual wahulu. Lepas tu buat naibat, dia jual naibat. Dia buat kuih-kuih. Tapi kami kalau hari raya, kalau hari puasa, dia galakkan. Siapa berpuasa, dia siap kuih setiap bekas. Setiap apa dia ni, tray tu ada 5 mangkuk. Siapa puasa adalah giliran dia. Jadi siapa orang baru puasa, dia ubuh hujung tu. Ni hak awak. Ni. Kalau 7 orang, 7 tempat lah. 7 kali 5, 35 bekas. Nebak apa, wajib ke apa tu ni. Dia buat. Jadi kita berlomba nak puasa lah. Sebab bila puasa ada khusus makanan untuk kita. Dan Tok Ki, Tawan, bila makan jangan bercakap. Tak dibenarkan bercakap. Konsentrate pada makan. Dan jangan minum air sehingga habis nasi. Itu dia ajar. Dia tanya doktor kita ni. Dia kata jangan minum air sehingga selesai. Dan tiap-tiap nak makan nasi mesti makan buah. Buah rambutan, buah manggis, buah apa musim lah. Dia buahnya memang dia suka sangat. Tapi tak tahu hak 2 orang ni sedar tak tahulah. Pasal Tok Mok lahir di pulau Gemia, depan dengan Kampung Pikri. Ya, itu. Di situ rasanya keluarga Tengku Mansur ni ialah wakil Raja Setiu, Raja Terengganu di Setiu. Raja kan? Raja. Jadi dia wakil. Dia wakil raja. Jadi Tok Nyang tu dia ada pakapis tu. Senapan
Dan tiap-tiap hari minggu dia pergi memburu. Dapat rusa, dapat kijang. Tu masih ingat lagi. Hak dua ni tak tahulah. Jadi masa tu keluarga kita memang dihormati. Keluarga kita, Tok Mok ni dibesarkan atas tekuk orang. Kita ada pembantu rumah. Satu family tu semua 2 family kita biayai. Rumah dia, makan, minum dia. Dialah yang menjadi pembantu rumah kita dulu. Tapi hak ni tak ingat pasal dah pindah dah. Ini masa Pulau Gemia, ya? Masa Pulau Gemia. Dan masa tu tak mau ingat lagi. Orang Pulau Gemia tu dia tengah jahit mengkuang. Mengkuang ni dia buat untuk lindungi atap. Dalam tu dia duduk bercakap. Mau dengar. Dia kata sekarang sedap weh. Hok pesek baru masuk. Ada seorang tu tanya, kuih apa? Orang panggil roti bakar. Roti bakar masa tu baru kenal. Dan masa tu tak ada kenderaan. Yang ada kenderaan gajah. Gajah. Gajah tu gajah orang Amir. Daripada kampung Amir ni. Gajah. Jadi kalau marilah Land Rover, jeep apa tu jeep. Ada jeep masuk penuh berlari. Nak tengok jeep. Darat tak darat yang dulu. Ya? Jadi inilah kedua-dua ni very discipline. Dan ayam kecil-kecil besar pun tak kerja tengah dia ni balak. Dia balak dia ni tak ada. Kalau Tok Kicu ni marah, maka Tok Wang senyap. Kadang-kadang Tok Wang marah, Tok Kicu senyap. Itu disiplin dia. Tak ada depan anak-anak ni yang dia balah, dia kata huduh-huduh, tak ada. Tapi dia beri warning. Jangan isap rokok. Kalau kamu isap rokok, aku pukul. Kata Tok Ki. Jadi kita tak isap rokok lah. Dia kata mau isap rokok boleh, tapi bila mau ada kerja esok. Jadi kita tak isap lah. Bila boleh kerja, nak isap rokok apa? Rembeh lah. Kita tak isap rokok dari sekolah. Kan? Ni isap rokok dah? Dah lah. Tapi tak tahu, takut ujung curi isap. Curi kau tahu. Jadi dia menunjukkan disiplin dia tinggi. Tapi dia kecoh isap rokok. Breakfast sebatang rokok segeri. Dinner sebatang, 2 batang sehari. Tak kecoh sihat. Dia meninggal umur 103 tahun. 101 tahun berniaga lagi. Lepas 102 tu dah mulai lupa. Dia mulai lupa. Tok Wan mati 96 tahun. Jadi hasil perkongsian dia ni dapat anak 8 orang. 8. Meninggal. Oh ya, sorry. Dia ingat pasal dia tu masa tu dia tukar sabuk apa dia ni kelahiran 9. Anak yang pertama Cik Wer. Ni ada anak-anak keluarga. Cik Wer nombor 1. Adik Cik Wer mati. Lepas tu lahir Ayah Ngah Mane. Adik Ayah Mane mati. Lepas tu baru pergi ke Cik Dah. Lepas Cik Dah Ayah Mok. Lepas Ayah Mok Cik Nah. Lepas Cik Nah Ayah Nuk. Lepas Ayah Nuk barulah. Jadi daripada 9 sekarangnya hanya Tuhan ambil awal-awal lagi 2, tinggal 7. Daripada 7 ni Tuhan dah ambil panggil dah, jemput dah. Tinggal 1, 2, 3 ni. Jadi kita doakan 1, 2, 3 sampai 103 tahun. Jadi sebab itu kita sebagai keluarga nak kenal Keluarga kita very disiplin, amanah.
Dia beritahu duit orang jangan makan. Kalau tak ada duit pinjam. Ada duit bayar balik. Jangan lelak. Tok Kicau mati, dia berniaga. Orang ramai berhutang dengan dia. Dia tak ada berhutang. Dan dia tinggal duit cash masa tu lebih kurang 50,000. Dalam bank simpanan nasional, dalam tabung haji dan sebagainya. 60,000. Itu berdari. Jadi mana nak ada orang kampung boleh simpan duit sampai cash 60,000. Menunjukkan bisnes tu bagus. Kerana Allah mengatakan, Islam mengajar kita 90-10 rezeki yang halal dari mereka. Jadi kalau ada orang jadi doktor, kerja dengan kerajaan, dia ni resign, buka klinik sendiri. Biar tambah kaya. Bila dah kaya, boleh bantu anak beranak. Boleh bantu anak beranak. Dan selama bila gitu, duduk di Pulau Gemia, ayah Allah pergi sekolah dengan perahu. Dia kayuh perahu pergi. Jadi lepas kayuh perahu tu, jalan kaki pula pergi sekolah. Bila jalan tu, ayah mau jalan kaki. Ayah handuk ni sempat jalan kaki dah. Sempat. Daripada Kampung Pandan. Saya sekolah sini dah menari. Oh, Cik Cak ni dia tak merasai suasana yang luar biasa. Ayah mak pula bila Tok Kicau buka kedai, ayah mak terpaksa pikul roti keramat. Roti kerah. Ada pergi bawa tank kosong isi tu, tank besar tu. Pikul buat pergi ke kedai Cina halfway daripada sekolah. Ada balik ambil roti tu, terus buat balik tu. Hari-hari duduk latih timbang gula, timbang paku dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi ini menunjukkan keluarga kita adalah satu keluarga yang tidak melibatkan rasuah. Kita kena ingat, rasuah tu ialah merupakan virus, merupakan